Right. Assalamualaikum guys. Saya Faizul. I nak cerita sikit kenapa kita buat podcast lelaki. I buat podcast ni bukan untuk menaikkan populariti, bukan untuk bergosip. I buat podcast ni betul-betul semata-mata untuk bincangkan benda yang sedang berlaku kepada lelaki yang tak banyak dibincangkan kat luar. Goal kita tu is to share perspektif from a psychology punya point of view. Kenapa benda tu berlaku, and the idea kalau boleh tu is that bila you faham punca kenapa benda tu berlaku, you boleh elakkan benda tu daripada berlaku kepada you. So sebab tu banyak perbincangan kita tu dia akan cover emotion, dia akan cover how do you feel about it, and sebab untuk kita benda tu sangat penting sebab benda tu akan berlaku kepada semua lelaki. And kalau boleh kita nak provide blueprint untuk you nak elakkan benda tu daripada berlaku pada you, nombor satu. Nombor dua, kalau benda tu berlaku, nak buat apa? So, in a way, that's the format. Kita akan go into benda yang sangat detail. So, kadang-kadang tu, I akan membebel banyak sikit, I akan cerita banyak sikit because I want people to understand kenapa benda tu berlaku daripada bawah. Right? So I thank you for all your feedback. And please keep it. Please keep bagi kita feedback yang kita boleh pakai untuk perbaiki kita punya podcast dan delivery, because at the end of the day, apa yang kita nak is that lelaki yang datang tengok podcast kita ni dapat belajar sesuatu. Right? And benda yang dia belajar tu boleh menambah baik hidup dia. That's all. Itu je niat kita. Right? So, Assalamualaikum Tuan Akmal. Waalaikumsalam Tuan Efar. Welcome to Podcast Lelaki episod 2. And today kita ada feature antara jejaka paling hangat di Melaya di saat ini, ya, Tuan Akmal Olmani, ya. Yeah. Moniker dia Akmal Olmani. Alright, welcome ya to Podcast Lelaki. So idea kita hari ini adalah kita nak tanya soalan yang tak banyak orang yang tanya, because you dah appear kat dalam banyak interview dan podcast. Kita tak nak ulang benda yang sama. So kita akan tanya banyak soalan-soalan panas. Ya, soalan-soalan berat, ya. So and semoga audience kita yang mendengar podcast kita ni akan dapat banyak manfaat, ya, daripada perkongsian hari ini. So, I think soalan pertama yang nak tanya is that how do you feel daripada tak ada orang kenal kepada satu Malaysia kenal in the space of what, 2 bulan? I think dah 4 bulan. 4 bulan, right? So before this, no one know you, you were nobody, right? Yes. And today, satu Malaysia dengar, kenal, Akmal Olmani. Apa perasaan you hari ni bila cerita pasal your rose to fame ni kan, bila naik nama tiba-tiba meletup ni kan? So, how do you feel? First kali kita rasa happy sebab semua orang kenal kita. So benda tu is good for my marketing sendiri and for my business lah. And ada juga benda yang tak best berlaku. Benda-benda macam tu pun kita relax-relax je lah. So dia ada pros and cons since you dah famous ni lah. Okay. Apa benda yang tak best dan apa benda yang best, baby business lah. The marketing, right? So positive regards tu, and you suka bila orang kenal, ya. So that means you extrovert lah. Alright. Yang tak best apa bila dah jadi famous ni? So yang tak best first kali is macam mana kita naik tu. So maybe the bad vibe, kita naik dengan kecaman, dengan orang mengutuk ke by cyberbullying ni. I think itu adalah depends. Kalau macam saya, okay je. Okay. And so yang tak bad juga ada yang macam sokongan ke daripada my few friends, kawan-kawan, family, orang yang terdekat. Okay. Kalau boleh masuk sikit ke cyberbullying. What was do you think kalau I minta top 3? Top 3? Worst I things bagi that paling people... satu je lah.
And so yang paling worst sekali benda tu saya terpaksa report polis. So dia buat muka saya macam anjing. Oh wow. Dia buat troll lah. Yang tu memang tak beragak lah. Okay. Ada? Ada. Serius lah? Dia buat satu video semata-mata fake account. Dia tulis situ Akmal dah join oil money. Lepas tu dengan anjing dia pergi ikat dengan baju, which is dia nak mimikkan saya lah. And benda tu termasuk pula media Another One, which is agak mainstream lah. Sebab dia pergi menghebohkan lagi benda tu. Tapi ada saya punya fans, dia bagi tahu suruh buat report. So yang ada media tu dia dah turunkan, it's okay. And yang the first man account tu sampai sekarang je lah, masih ada lagi. So kalau simbolik jadi anjing tu kenapa? Why anjing? Kita pun tak tahu. Maybe diorang tak boleh terima dengan apa yang kita buat pasal all money, padahal kita jalan je. Okay. And fashion macam tu dekat Dataran Merdeka. Maybe dia nak itulah, dia nak bagi pengajaran kot. Okay. So bukan sebab macam you know you're the tuan and then you anjing tu yang dia bawa tu and you dibawa oleh tuan you untuk parade dekat dataran tu. Bukan, dia memang literally dalam video tu anjing seorang je. Anjing tu lepas tu dia kata ni Akmal dah join all money. Lepas tu bawa jalan. So oh, netizen Malaysia mantap lah. So kita pun tak tahu kenapa, apa reason dia. Saya PM dia tak nak jawab. Dia tak ada telur. Okay. Tak ada telur Okay. Bagus lah. Sebab saya bagi dia surat saman juga daripada lawyer, which is from my sepupu. And sekali masuk dengan report polis. Okay. So kita pun tengah tunggu MC lah. Right. So that was the worst lah, nombor 1 lah. Nombor 2, nombor 3? Itu adalah the worst. Sebab kita tak jumpa lagi culprit dia. Okay. Nombor 2, nombor 3? What was the worst thing people say and happen to you after you become famous ni? Nombor 2, saya rasa come from orang yang kita kenal sendirilah. So kalau setakat bagi saya kecam from orang luar ni, kita dah biasa. Kita dah tengok macam mana kita handle. Dah biasa kena kecam? Bukan dah biasa lah, dia macam dah tahu expecting apa nak buat. Faham. Sebab benda tu pun I pernah banyak pengalaman dengan I handling with the owner kan, with the tenants. Diorang nak menjerit macam mana pun still diorang tak boleh outlaw kita. Kita tahu law Malaysia macam mana. So yang tadi, so orang yang you kenal. So what does orang yang you kenal tu buat sampai? So orang yang tu kenal sendiri, satu dia macam tak bagi support. Dia tanya sendiri kenapa kau buat. Dia tak faham apa benda yang kita try buat. Okay. Sebab dia tak pernah in dalam sales punya kan. Dia tak pernah ada dalam marketing punya section. Tahu dia hanya kerja minta gaji setiap bulan macam tu. Tapi benda tu tak berlaku pada kita. Kita memang nak sales pun kan. Itu satu lah. And kata-kata dia pun a bit sakit jugalah. Sebab dia come from orang yang kita kenal. So kau dah support aku dulu, daripada A to Z. Kau tahu macam mana hidup aku. Tapi by the time aku mau buat kerja pelik, which is benda bukan pelik pun, tiba-tiba dia nak bantai kita pula. Dah kenapa kan. So ni kawan ni? Kawan ada. Okay. Talian darah pun ada. Oh, yang keluarga? Yes. Tapi sorry lah. Faham. I think betrayal, pengkhianatan datang pada orang kita kenal tu, dia sakit dia tu lain macam. Yes. Kalau berbanding dengan orang yang kita tak kenal ni, kita tak peduli sangat, right? So, but bila dia datang pada orang yang kita percaya, dulu kita sayang baik, right? And pernah sama-sama susah kan, and go through a lot together tu, I think dia punya sakit tu is actually next level lah. Dia dah terluka. Lepas tu kita lukakan lagi. Lagi deeper. Right. Sakit juga. Right. So, do you feel that bila, you know, the whole Malaysia waktu naik tu kan, because of old money and people say, benda yang sangat-sangat kejam lah, if you ask me kan kat kau.
do you feel kau rasa kau ada banyak support ke, ataupun you feel sendiri at that point of time? During that time kita memang rasa sendiri alone. Sebab that time siapa je ada. That time saya dengan Tok Andika sendiri, dengan Old Money Club. Tu je kot. So kalau kawan yang ada pun dia just support sikit-sikit je lah. Tak adalah nak full terus. Ada a few yang memang fully 100%. Sebab dia tahu apa yang kita buat. Okay. And so basically Old Money Club dia support, and yang lain semua macam dia. Ada juga yang support. Right. Sebagai contoh macam team media lain. So dorang jugalah first yang invite kita untuk Old Money punya podcast. So dorang tahu apa, macam mana saya nak positifkan balik apa Malaysia netizen punya fikiran. Sebab at that time I join Old Money Club pun memang sebab I nak fashion satu. Sebab kita nak, we try to become the Old Money punya. Sebab saya ada buat satu posting, macam mana you nak jadi one of the Old Money, ataupun kita nak createkan the first generation of Old Money lah. Okay, so your family tak kaya? My family tak kaya pun. So you bukan Old Money proper lah basically. Bukan Old Money proper. Okay. Tapi nama brand tu sekarang dah melekat dah kat kita. Betul tu. In fact, I think kalau you Google Old Money kat Malaysia ni, nama you akan naik dulu. Right? So even the founder of Old Money Club, nama dia tak ada. So it's Akmal Old Money. So it's not someone else. And kita pun tak sure macam mana benda tu berlaku. So it's all macam, I guess it's a freak punya accident. Right? In a way lah. Some people argue that benda ni semua marketing je. What do you think? First time saya datang tu memang tak ada niat pun. Sebab saya datang memang Andika tu sendiri ajak siapa nak jumpa dia, nak beritahu pasal bisnes. Sebab saya tengok dia pun ada buat pasal bisnes stock. So you datang tu actually nak belajar pasal bisnes lah? Dengan Old Money sekali fashion. Sebab time tu saya baru balik viewing. Right. Memang pakai dah smart-smart lah. Dia beritahu dalam WhatsApp group. So apa nak join. Okay. So kita pun join je lah. Okay. And orang pertama yang join. Right. So tak tahu pun benda tu meletup. Okay. Kan. Lepas tu dia masih lagi continue lagi buat. Kan. Sebab kita mungkin orang cakap pergunakan kan. Dia pergunakan saya pergunakan dia. Tak tahu lah mana satu. Tapi by the time Allah tu nak bagi, dia bagi je. So balik kepada benda ni yang dipergunakan ni kan, I don't know lah. I think as a observer, you pun klien Far Capital, right? I mean, dia ada banyak member. Betul tak? Betul. Ada berapa ratus? Tak tahu lah. I tak follow sangat, but at least a few hundred lah. But balik-balik, kau je yang diketengahkan. And maybe sebab after the first video yang blow up tu, is really sebab Akmal dah join Old Money, and that was, literally become like a real punya template kan. Benda tu dah sampai ke Indon dah. Sampai Indon, artis ambil and buat parody kan, dan apa semua tu kan. So macam, I think lah, kalau dia tak ada elemen mempergunakan tu, I would say, kalau buat sekali tu cukup lah. Buat lepas tu 3-4 hari tu ada lagi kan, barulah Akmal hari ni jom kita pergi tengok dekat mana-mana kan. So macam for me, dia macam ada elemen mempergunakan, and ada ramai lagi orang, but they macam as if like dia pilih kau tu sebab they know if you were to headline benda tu, so the kecaman and the eyes confirm akan pergi kan. So have you ever felt macam you dipergunakan saya untuk rasa menaikkan Club Old Money tu? Sebenarnya tak. Okay. Tak rasa lah dipergunakan. Sebab kita tahu apa tujuan kita datang, kita masuk tu. Memang kita dah nak belajar. Kita nak kosongkan gelas kan. Ada something yang value each person yang kita jumpa. Contoh macam tu. So benda tu tak berlaku secara satu event je. Sebab the next accident is during saya bayar Tashingo untuk orang. Ada nampak video tu. So benda tu pun memang bukan lakonan. Itu memang adalah real.
And benda tu memang kita nak go, kita nak pergi ke event All Money Club. Memang pakai baju biru dengan seluar putih. So ada saya punya kawan juga, dia jadi driver. So tiba-tiba orang depan tak boleh pakai Tashengo, kita memang tolong je lah. Sebab kita memang dah lambat kan. So tiba-tiba ada orang lagi kan viral lagi benda tu. Paparazzi merata-rata. So benda tu tambahan lagi. Orang nak kecam lagi. So maybe orang Malaysia. Orang kecam tak? Sebab kau tolong tu, Tashengo tu. Yes. Kecam apa? Sebab kata lakonan lah. Kereta Audi tu apa, kawan-kawan dia, okay lepas ni kau pulangkan balik Tashengo aku. Macam tu lah. Oh, macam tu Macam mana? Oh, okay. Bahagian tu memang tak sangka lah. Kena kecam sebab tolong orang lain bayarkan Tashengo dan orang cakap tuduh benda tu lakonan. Tuduh benda tu lakonan. Right. Tapi confirm bukan marketing, confirm bukan lakonan. Yang tu bukan lakonan. Itu confirm betul-betul. Lepas tu the next one lagi. Event dekat Ampang tu. Orang kecam pasal cafe tu pula, pasal almari apa tau. Almari? Cafe All Money dia macam kedai perabot. Oh. Orang nak kecam kedai tu pula. Aduh, dah kenapa kan. Okay. Lepas tu still dia kecam saya jugalah. So, orang benci kau ke sebenarnya benci cringe All Money ni sebenarnya? Saya rasa cringe All Money tu orang tak suka. And dorang terlalu rely on Google ataupun ChatGPT sangat. Sebab dia kata All Money 7 keturunan lah, apalah. Kau dah terlalu kaya lah. Padahal apa yang Tuan Andika ni nak bawa is fashion All Money. Banyak orang salah tafsir. Tu yang korang tak tahu. Maklumat tu you tak dapat 100%. Tapi you guys dah buat kesimpulan terlalu awal. Terlalu nak judge mental. Actually apa goal All Money ni? Apa goal Andika bila buat All Money Club ni? So since you cakap pasal orang judge kan, so maybe you can bagi tahu kat orang kan. So goal dia apa actually? Supaya kita orang semua tak salah faham kan. So goal dia nak buat satu platform untuk bergaya sampai kaya. So which is orang cakap benda tu LM. The affiliate and affiliate semua. Which is benda tu tak betul lah. Itu yang korang kena dengar. So dia hanya rekrut orang one time off saja, 249. Bukannya you bayar setiap bulan. Okay. Tapi you akan belajar cara nak buat personal branding, you akan dapat baju, benda perfume, semua benda itulah. Tapi yet orang Andika dah explain pun still orang akan kecam juga. So kenapa kita kena layan geng-geng orang yang kecam-kecam ni? Bagi saya lah, no point lah untuk menjawab satu persatu. Aku pun selalu kena kecam. Malaysia, Singapore, Indonesia. Tu boleh buat. So belajar. So jelaskan macam mana pun, dia akan ada orang yang memang takkan percaya dengan apa benda kita buat. Right. So I mean I'm boleh kata familiar lah dengan menghadapi kecaman dalam hidup ni kan. Veteran lah basically kan. Ni anak-anak baru ni kan. So I'm like wondering as maybe you punya semangat tu okay je sebab you tengok kan Faizul selalu kena kecam, Andika selalu kena kecam, hidup je 2 ekor ni kan. So I will be okay. Kita okay. Sebab kenapa kita nak kena rely on pendapat orang yang kita tak kenal? You have your own life. I think that's a powerful punya statement. Sebab I think banyak orang dia senang koyak. Betul tak? If you tengok hari ni banyak majoriti orang ni lembik, dia cepat koyak. So kena kecam sikit je dia dah U-turn lah. Dia terlalu rely on pendapat orang. Betul? Sikit-sikit nak pendapat. Sikit-sikit bang nak motivasi. Tiba-tiba sekarang soalan paling banyak, bang macam mana nak motivatekan saya? So ada motivate. Alang-alang ni kan dah tengah tanya ni kan. So what's the mindset? What's the mindset? Bagi saya move on je lah. Macam saya sendiri pun belajar dengan FR sendiri, which is kita bukan pokok geng. So kenapa kita nak rely on orang punya pendapat? So benda tu datang sekali. Is either you nak go ataupun you nak jalan, ataupun you nak stick to that one. So kalau you stick je sampai bila tak jaya, you nak maintain with the same mindset,
So bagi saya lebih baik you focus on your own life. Tak perlu fokus on orang lain punya life. Okay. Tanya patah balik belakang sikit kan. Okay. Nak sebab you meletup sebab all money. I nak tahu what made you basically macam enter all money lah. So you punya keluarga is B40, M40, T20. Saya boleh rasa yang 40 je lah. M40 lah. Biasa-biasa So normal lah. normal right? je. So bukan Tak berjaya ada gaya. berkat ilmu tawakal dan kibel. Tak ada. Bukan lah. Alright. Nah, itu Kibel ada kata-kata sikit. Imran tu. Ada Imran sikit. punya favourite kata kan. Ilmu tawakal dan kibel, right? So family background biasa-biasa. Mak Bagi kerja saya apa, tak bapak kerja apa? adalah. Mak saya cikgu. Ayah saya arkitek. Tapi family saya pun banyak dengan geng-geng bisnes juga. Okay. Alright. Then you engineer. Saya engineer. Engineer apa tu? Dulu aircraft maintenance. Aircraft maintenance. Tapi tak sempat nak jadi during COVID. Oh, okay. So you during COVID tu what happened? Oh iyalah aircraft kan. So kapal terbang tak boleh nak terbang. Tak boleh nak terbang. So what happened? So time tu saya kena kerja juga. Sebab time tu saya jaga private aircraft. So kena stay lah 3 bulan. So 3 bulan tu tak dapat apa-apa gaji. Hanya dijanjikan je lah. But until end sampai sekarang tak dapat lagi. So you jadi engineer. Your degree dulu mah? Degree? Tak ada. Dia pakai aircraft certificate. Professional certification, right? So lepas tu you become an engineer. And then COVID happened. So kalau korang lupa what happened during COVID, tak ada orang boleh masuk negara ni, kau pun tak boleh keluar negara melainkan kau right? So melainkan kau kau boleh keluar. Right? Reality that industri penerbangan ni mampus lah senang cerita. Right at that point of time, right? So you masuk kerja dengan ni bukan syarikat kecil kan? Dulu syarikat kecil. Sebelum tu ada besar jugalah. Okay. Dan 3 bulan dia tak bayar gaji. And then what happened lepas tu? You berhenti lah? Ke dia berhentikan? Lepas tu saya cari kerja lain baru. Sebab saya dapat offer from my cable. Sepupu lah sendirilah. Offer apa tu? Which is jadi driver untuk hantar makanan je. Lain macam ni bro, kau guna kabel untuk jadi driver. Time tu COVID. And kita pun semua nak mengular kan. Semua kena kurung. Betul. So you purposely ambil job tu lah? Purposely. Gaji sebagai aircraft engineer berapa? Yang tu tak banyak pun. Kalau you tak kisah cerita. Dengan OT semua 3 plus lebih. Okay. So basically basic dia 2,000 lebih je lah. Basic dalam 18. Sebab dia depend on certificate you ada. Makin banyak certificate you ada, boleh sign banyak kapal lah, lagi banyak lah tinggi. 1,800. That time. Okay. So dia tak bayar gaji, lepas tu dah lah jibaka gaji 1,800. Kena maintain kat hangar. Oi, stay situ. Right? So and then lepas tu kau guna kabel kau untuk jadi driver. Yes. Untuk balik beri. Kabel saya tak kuat. Okay. Right. And then you buat delivery berapa lama? Time tu sampai COVID habis rasanya. Sampai COVID habis. Okay. Income at that point of time? Yang tu pun biasa-biasa je. Okay. So bawah 3,000? Bawah 3,000. Time tu pun tak lepas lagi nak beli rumah dengan FR. Right. Okay. Masuk gelar dia. Okay. Kita tak bayar dia untuk benda ni ya. This is our paid promotion guys. And okay, so you went from aircraft engineer, dia tak bayar gaji 3 bulan. Lepas tu jadi delivery guy, Delivery, right? And then after that, what happened? Lepas tu kita masuk rental management. Okay. Satu So ni after become a FACET client. Ni after become FACET. Then you belajar hasil income lah, high value hasil income. Sebab for basic, I bagi tahu dengan orang, you boleh buat Grab, you boleh buat delivery, tapi dia akan bayar you tu per hour berdasarkan effort you. So dia tak high income skill. So Akmal masuk, belajar kuasa high income skill, dia tinggalkan kerja dia tu, atau buat rental management. Yeah. Right? And how long you buat benda tu? Tu saya rasa dah nak setahun lebih. Okay. Itu you buat sendiri dengan orang? Itu dengan orang. Dengan orang lah. Income waktu tu? Income time tu awal-awal best lah. Sebab time tu dia boom juga sebab COVID dah habis.
Sebab orang dah tak work from home. So semua kena balik ke office. So time tu semua orang cari bilik kan. Semua datang ke KL balik. Okay. Ah. So income, So income time tu dapat lah paling highest pun 8. so you went pun tak sampai 3,000 kepada 8,000 in 1 year. Yes. Oh, mantap bro. Okay. Sebab time tu jaga banyak kondo. Okay. Ha. So hasil income, you belajar property management, you did orang cakap high income skill punya hasil income, and then income you naik daripada tak sampai 3,000 kepada 8,000. 8. And it works. Right? So the concept here is that apa yang aku nampak ni is that you have a lot of benda malang yang berlaku. You know what I mean? You become aircraft engineer waktu COVID. So a lot of orang dia akan macam, kenapa aku diuji macam tu, and you don't give a shit. Like literally don't give a shit. Oh, tak apalah, aku pergi buat delivery. Right? Banyak orang tu to go from engineer punya mindset tu to pergi buat delivery tu bro, kan senang tau. Sebab I went from a software engineer to become credit card salesperson. My family tak boleh terima benda tu. So my family tak boleh terima benda tu. So bila dia cakap macam tu, macam okay, dia macam ada trigger sikit, right? And it's not easy sebab tak ada orang yang nak sokong. Right? Especially, right? I don't know whether at that journey waktu tu you tengah buat benda tu, you ada dapat sokongan keluarga ke, ataupun you just bantai je buat lah. Time tu kita memang bantai je buat. Okay. Sebab end up benda yang sama. Kenapa you nak stick to the aviation? Betul. Sebab maybe ada something yang Tuhan nak tunjukkan yang aviation tu tak bagus. Okay. Maybe orang nak cakap benda tu That's bagus. a very good mindset lah. Okay. So literally whereby ada sebab benda tu berlaku, and maybe you kena buang kerja tu ataupun aviation tak nak bayar gaji tu is a sign untuk you pindah industry. Dan you jumpa property lah. Dan you pergi buat property management. Alhamdulillah income naik 3 kali ganda. All in less than 2 tahun tak sampai kan. Right? So then what happened? Dan sekarang kita dah ada buat bisnes sendiri. Okay. So dulu kerja dengan orang lah property management ni, yang dapat sampai 8,000 tu. Yes. Sekarang kita buat the new one, new company. Sendiri lah. Sendiri, co-living sendiri. Apa nama company tu? Mana tahu ada audience nak tahu. So kita bagi you promote. Boleh. So kita namakan dia sebagai Lux Living. Tapi lepas ni pun akan ada partnership juga. Okay. So dengan Coziness. Okay. So kita akan buat 2, Lux Living and Coziness. Okay. So nama pun biasa-biasa sebab kita banyak underground. So you went from kerja dengan orang buat property hasil income tu to now buat bisnes sendiri. So kalau tak kisah I tanya, income wise dulu kerja dengan orang dengan buat sendiri, mana lagi best? Kalau dengan income saya rasa dengan orang lagi best. Okay. Sebab kita tahu kan sebagai bos kan susah nak dapat and nak maintain the staff lagi, maintain all the unit, nak handle owner, nak handle tenant sendiri. I mean benda tu is lagilah mindset you kena lagi tough. Bekerja dengan orang lagi best. Betul orang cakap. Tapi sampai bila you nak bekerja dengan orang? Macam sebab saya tengok based on calculation pun benda tu akan dapat melampaui lebih daripada kita kerja dengan bos. Kena tunggu masa je. I mean semua business macam tu. Tak ada yang terus kaya terus. Okay. You punya pemikiran ni is quite unique. It's quite original lah. So senang cerita, number one, you don't give a fuck about what apa orang cakap. Number two here is that even though you faham yang kerja dengan orang tu income dia lebih, you still prefer or you are still choosing route yang jalan yang ni, whereby you kerja sendiri ni sebab you know at the end of the day the income is going to be greater lah. Yeah. Ya, sebab if the guy who hire you boleh bayar 8,000 dekat kau, so he's obviously making more than 8,000 tu. Yeah, so that's how he can pay 8,000, right? So that's the concept of business. Very interesting. So now your main full-time business is gonna be property related lah. Yes, property. Tapi kita pun dah ada more toward on contoh dah banyak orang panggil for the modelling. Okay. Banyak jadi duta. Banyak lagi muka depan for the marketing. Okay. So alhamdulillah lah. Okay.
So today you are basically you are ini celebrity lah dekat Malaysia kan, right? Beberapa orang Belum panggil. tahu lagi lah. I think dah lah kot. Kalau dah panggil jadi duta dan apa semua tu kan, confirm lah. Ada, there are rumours yang cakap, and rumour tu satu, and then bila kita tengok hakikat dia as of today, Akmal Old Money lagi besar daripada the original Old Money. How do you, perasaan ni macam mana? Saya rasa okey, alhamdulillah. Sebab benda tu juga saya tengah jumpa dengan another one jutawan lah. So dia pun ada company lagi besar. Dia sendiri tanya saya, kenapa Allah nak naikkan darjat kau? Ada sebab. So kenapa dia nak downkan kita during that time? So benda tu kita just ambil positif. Yelah. Ada pros and con dia. So kalau macam Tuan Andika sendiri pun dah ada cakap, itu dah memang rezeki Akmal. So dia sendiri beritahu saya, you boleh guna personal branding ni untuk you jual you punya property. From the second time we meet actually. Dia dah tahu dah benda tu, sebab dia tahu personal branding tu menjadi bagi dia. And dia tak kedekut lah nak beritahu ilmu lagi. So bagi dia rasa tak kisah. Cuma nama tu je lah kita pun tak expect, sebab kita dah melebihi daripada owner club sendiri. So dia, Andika okay dengan you sekarang ni lagi popular pada dia? Saya rasa okay, alhamdulillah. Okay, Sebab that's good. maybe seorang cikgu mesti dia proud dengan anak murid dia. So benda tu tak berlaku pada tempat lama kerja. So dia tak proud pun. So dia anggap kita sebagai pesaing. So ada dua jenis orang kaya yang saya jumpa lah. So first kali macam Andika kan, macam Abang L. Even though you kaya macam mana pun, you boleh support. Even though saya jumpa another brand lagi, jual baju Melayu pula, diorang tak pernah pun kutuk another brand. So compare tu yang before, dengan cara diorang nak upsell diri dia adalah dengan mengutuk orang lain. So benda tu bagi saya tak best lah, tak nice. Sebab betul benda tu dia cakap buat benda betul, tapi dia sendiri pun tak tunjuk contoh yang betul. So it's two different face. Mungkin orang kenal dia lain, bekerja dengan dia lain. So dia lain. Tengok, kalau you nak tahu personality seseorang tu, you kena kerja dengan dia, kena tidur dengan dia kan, baru you tahu. Tidur dengan dia? Tak adalah tidur. Tahu behind that story dia. Tengok macam mana cara dia bekerja, tengok macam mana cara dia bercakap. Baru you tahu the whole character dia. So you guys pun dengan geng kecam ni kita tak tahulah. You guys tak kenal pun kita. Tapi you guys dah buat assumption yang terlalu awal. Macam tu lah. So how's business lepas this whole jadi terkenal ni happen? Alhamdulillah, so far okay. Tapi sekarang pun dah terlalu overpack. Maksudnya terlampau banyak orang tanya ke? Orang tanya, yes. Sampai saya sendiri pun tak terlayan. Sampai kita tahu, kita minta maaf sendiri pada pihak owner and tenant. Ada juga kita terlepas mesej ke apa. Mungkin is time for me untuk besarkan my team lah. Macam tu lah. Okay. So balik waktu this whole thing meletup kan. You ada girlfriend ke belum? Single lagi? Dah ada. Dah ada dah. So Dah ada tunang. Oh dah tunang. Okay. Tunang tu berlaku sebelum kejadian letupan ni ke ataupun Sebelum. sebelum lah? Sebelum letupan tu. Okay. Sebab dia awal-awal pun dia tak agree pun. Dia pun tak tahu saya datang situ. So dia tak support? Dia tak agree? Awal-awal tu dia tak agree lah. Dia tanya kenapa buat kan. Right. Dia tahu Andika tu nak mempergunakan saya kan. Tapi saya try cakap je benda sama. Tak boleh. Sebab benda tu kita nak belajar dengan dia. Ada something value yang kita boleh dapat daripada dia and dia boleh dapat daripada kita.
Okay. Suka lah. Contoh lelaki alpha ni kan. Bukan. Tunang cakap, Bukan. jangan pergi. I know what I'm doing. Aku pergi juga kan. Ya, kita Right? pergi juga. Pergi juga kan. Kita Ni tunjuk. baru beras kita beli guys. Ya. Ini tanya kebenaran. Siapa perempuan ni kan? Ini nak pergi keluar tanya minta izin. Apa ni kan? Right? Lemah. So right? So I think kenapa aku nak tanya benda ni sebab I think kalau kita punya minda tu kuat, kita tu okay je kena kecam and nothing lah basically. But dia lain macam sikit dia bila ahli keluarga kita ataupun orang yang kita sayang tu kena kecam. So macam for example macam you ada tunang, mak ayah and apa semua tu kan. Diorang bimbang tak waktu you tengah meletup and tu Malaysia kecam tu? Bimbang. Setiap hari bagi ayat Quran. What? Dia kata carilah kerja yang halal. Kan? Ada lah benda-benda situ. Carilah So kerja benda yang kau halal. buat tu haram lah. Dia kata tak perlu pun perhatian orang nak cari duit. I know benda tu marketing. Dia buatlah ayat-ayat dia. So kita pun move on. Kita teruskan. So you don't give a fuck lagi sekali. So macam dia bukan give a fuck. Dia macam I know I'm doing something and I can deliver the good result. Diorang tak nampak. Sebab ada saya baca juga, you punya mindset beginning with the end of mind. Betul. Kita dah tahu dah apa nak buat and apa akan jadi. It's either you go until kerja habis. Dah habis tu tak jadi baru kita tukar. Tak ada setengah jalan you tak buat setengah jalan terus nak give up. Betul. Cause I think banyak orang yang bimbangkan kita ni, dia niat dia baik tapi dia tak faham goal kita tu. So bila dia tak faham goal kita tu, dia senang nak cakap bala lain. Right? So susah nak bagi sokongan dekat kita kan waktu tu. But at the end of the day, the mentality of whereby aku tahu aku buat apa, aku akan teruskan buat asalkan benda tu tak haram lah. So basically you jenis orang yang tak minta restu. Tak minta restu. So jenis yang Langgar dia. minta maaf lagi senang daripada minta izin. Minta Kind maaf of like person lah. Right? So but ini bahagian kerja guys, ni bukan bahagian lain. So minta maaf lagi senang daripada minta izin ni banyak orang pakai untuk poligami kan. So ni kerja, cari rezeki. So tu konteks dia, right? Yeah. So langgar je. Sebab I think kalau you nak minta kebenaran dengan orang yang tak pernah buat benda ni, dia takkan faham. Right? So I mean it's quite ganas lah you punya mentality tu, whereby literally macam tak apa, aku rasa benda yang aku buat ni betul and I will continue to do it even though satu dunia kecam aku. Right? And bila you cakap macam tu, how do they feel? Sebab saya akan question, saya baca lah posting dia. And which part you guys betul, which partnya orang lain betul. So setiap orang ada POV dia masing-masing. So orang cakap ni dulu betul, tapi POV seorang cakap benda ni tak betul. So keluarlah hujah masing-masing. So if you really know apa yang you betul-betul pegangan, you just go for it je. Tak perlu nak rely on orang pun. Kita tahu apa kita buat. Bagi contoh, saya join event. Saya join event gig. Saya masuk konsert. Yang tu pun diorang tak allow. Padahal itu atas jemputan juga. Sebab saya dapat masuk music video. Music video? Damn son. Saya masuk music video Panas Sejuk. Okay. So lakonan dia pun dengan perempuan yang a bit seksi sikit. Okay. So ni tunang tak bagi lah? Asal dia memang tak bagi. Sebab kita pun tak tahu. Okay. So saya dah try untuk adjust kan sebagai tunang saya yang masuk. Sebagai tu. Tapi dah minta izin pun dia tak bagi. Nak macam mana. So end up kita sendiri pandai bawa diri lah. Tak adalah nak macam terlebih-lebih ke, nak pergi bergosip, tak ada. Nak pegang-pegang tak ada. Sebab kita tahu kita dah
who is the one. Okay. Sangat bagus lah cara approach ni kan. Cakap, jelaskan, you ada problem juga, jalan je lah ini kan. Jalan je. Sebab we know apa yang kita buat, we know apa kita buat tu betul ataupun salah. Sebab benda tu just in term of negotiate je. Kalau dia tak bagi, tak apalah, tak payah paksa. Okay. Macam saya pun dulu macam contoh kita buat sale kan. Kita tak boleh nak paksa orang buat. Kita tak boleh nak paksa orang beli. So kena faham lah rejection tu. Ada sebab kenapa kita di reject, ada sebab kenapa kita tak diterima. Takkan nak stick tu je. Tak apalah, move on lah. Cari orang lain, cari klien lain. So mentality yang you ada waktu you at your worst, right? So basically satu Malaysia kecam, kawan-kawan pun tiba-tiba cakap benda macam-macam pasal kau, right? Tiba-tiba siapa? What was your mindset? Sebab you are truly alone kan at that point of time, man. Ada kawan lah sikit. Okay. Tapi nak kata the hardest tu, I think for me tak adalah terlampau sangat. Tak terlalu sangat? Mungkin saya in term of physical tu tak boleh lah kuat. Kalau orang dah datang nak bertumbuk, yang tu saya takut lah juga. Kalau setakat kecam ni, dia depend apa nasihat yang dia bagi. So kalau setakat orang tu kecam pasal physical look ke apa ke, memang kita dah biasa. Daripada kecil pun memang macam ni. So tak boleh nak buat apa kan. So kalau orang tu bagi bagi kecaman from orang yang kita kenal, yang tu lagi sakit lah macam tadi. So sakit mentality dia apa? Sakit mentality dia. Because I think benda ni sangat penting sebab I think semua orang akan ada fasa tu whereby semua tak setuju dengan dia. Betul. You are alone lah. Kau nak buat sesuatu, especially sebagai lelaki kan, and sebagai ketua keluarga, right? Pressure tu sangat besar. Right? Then kau nak pergi buat benda ni, tapi tak ada orang yang setuju dengan kau. Right? So mentality you apa waktu tu? When you got in a way zero support lah, maybe kecuali satu ataupun dua kawan. Kalau macam dulu orang kecam, kita dah try untuk bagi proof. Saya lawan balik. Tapi benda tu lagi teruk kena bash. Lagi teruk kena. Saya balas satu punya PM satu-satu. Even though from orang yang kita kenal sendiri, yang agak a bit respected, sendiri kecam kita balik. And then you reply. You and then kita reply and kita justify. And dia pun tak terima. So I mean no point untuk kita nak bagi approval pun. So last kita jalan je. Sebab kita tahu benda tu dah berlaku pun. Kita dah buka dah pun. Kita dah start dah pun. Kita punya ni. There's such a powerful mindset. Benda dah jadi dah. Benda dah jadi. Right? Nak so tukar benda dah macam jadi kan. Kau tak boleh nak tukar. Kau tak boleh nak rewind. Right? So you justify. And kalau kau tak boleh terima, fuck you, pergi mati kau lah kan. Aku jalan je macam tu. Problem on dia lah, bukan problem on kita. Let's say orang boleh cakap benda yang sama juga. Benda dah tangan dah melekat kat muka saya kan. So result dia tu, konsekuen tu, korang boleh terima ke tak? So result macam ni, Akmal boleh terima. So kalau macam contoh kena lempang ke apa kan, let's say kita buat laporan polis, you guys boleh terima ke tu pula? So kena fikir sampai akhir lah juga. Tapi benda ni kau tak boleh fikir. Sebab bukannya plan pun. Right? So benda tu jadi, dia macam dia jadi, dia meletup tu cepat gila. Terus move on je, jalan je. Jalan je. Allah dah bagi peluang situ. So I think maybe I boleh kongsikan sikit. This mentality whereby semua benda buruk berlaku dekat kita ni, sebagai peluang actually untuk kita upgrade and buat sesuatu tu, is something that, to be honest, tak banyak orang ada. Rare. Aku ada benda tu. You clearly ada benda tu juga. Tapi banyak orang bila ditimpa musibah ataupun ujian ni, which actually Allah punya test kepada kita untuk kita naik ke higher level kan, daripada segi darjat, to be a better person, better in business dan apa semua tu, tak banyak orang ada.
Alright, so I think untuk mereka yang tengah mendengar ni, especially orang muda, right, yang bawah 30, 31 tahun, take iktibar, sebab ujian yang datang kat kita tu is there for a reason. I selalu percaya dengan konsep whereby kita doa kita nak level ni, income, or success dan apa semua tu. Tapi hari ni skill kita level ni je. So untuk kita deserve income banyak ni, so kita kena naikkan dulu kita punya skill and marketing dan apa semua tu lah. You takkan dapat benda yang you tak layak dapat. Sebab dia stick to that level je. Betul. Dia tak nak luar daripada comfort zone dia. Betul. So you went from kena kecam. Like satu Malaysia kecam. Adalah jadi parody kan. Daripada dataran Merdeka ke TRX punya Michael Kors. Yang tu best. Thank you kawan-kawan. Right. So I mean it's just the mentality of benda tu dah jadi dah pun. I cannot do anything. Aku je boleh move forward saja. Which I think banyak orang yang today actually, terutamanya orang muda, maybe tak muda pun struggle. They keep on cakap hidup pada masa lalu. Yes. Bawa hook. So pemberat tu. Pemberat tu kan dia ada kan. So macam I think the iktibar pada kes Akmal is that guys, you're gonna have benda akan berlaku kat kau. They're gonna be good benda and they're gonna be bad benda. Alright? And I think the key here, aku belajar banyak lah pada interview ni, is that everything yang berlaku tu is happening untuk kau. Right? For you to go to the next level dan apa semua tu. And of course, you boleh tengok kecaman ni as a way of whereby berhenti je lah. Go on disappear kan. Pergi pindah kampung mana yang tak ada orang kenal ke Zimbabwe ke apa ke kan. Or kita jalan terus. Jalan lah terus kan. Right? And I think the other thing here is to, kalau boleh, you have to be orang yang baik. Orang yang generally a good person. Yeah. Betul. And I think dekat Malaysia ni ada banyak case of marketing gimmick, buat sedekah dan apa semua tu kan. It's all gimmick and it's all for show kan. Terpaling cinta kat suami, terpaling cinta kat isteri paling sweet tu kat belakang curang kan. Right? So macam right? So a lot of people do that for content. And it's quite refreshing lah tengok. You just do it macam you bayarkan touch and go, and then orang video lepas tu tiba viral lagi, and baru-baru ni you infak 20,000 lah, right, belanja orang, right, so and you tak letupkan benda tu, orang lain yang cakap, orang lain yang itulah paparazzi banyak sangat, right, so I think the mentality is that you cuba sedaya upaya jadi orang baik, tapi you tak perlu berusaha untuk membuktikan yang kita tu orang baik. Does that make sense? Yes, makes sense. Yeah. So, you do your best. Kau buat yang terbaik. Kau cuba jadi orang baik. But kau tak perlu nak membuktikan, nak menunjukkan yang kau tu orang baik. Ya, bukan netizen yang nak decide. Betul. So, itu antara kita dengan Allah je. Right, so I think that is a very powerful mentality lah. Hari ni kita ada dunia whereby everything is a show. Semua benda jadi pertunjukan. You know what I mean? Aku sayang bini pertunjukan. The whole world kena tahu yang aku bagi hadiah apa tu birthday tahun ni, right? Pada bini aku and all these Dior bags and jam Hublot and macam-macam lah kan. And then bila hubungan tu tak jadi dan ni burukkan yang ni burukkan yang ni, right? So it's quite refreshing to see someone who just hati keras, right, otak jalan je ke depan kan, tak tengok ke belakang dah sebab benda tu dah jadi, buat je and try to be a good person, tapi tak perlu try so hard untuk membuktikan yang you tu baik, right? Now that you are popular, kau antara orang yang paling popular kat Malaysia lah hari ni, right? How does it change daripada segi hubungan dengan wanita? Aku tengok lah komen-komen perempuan kan waktu kau naik tu macam kejam lah. So just be honest dan jujur kan. Banyak tak yang DM nak kenal dan apa semua tu? Banyak. 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 Ada tak orang yang dulu reject kau tiba datang balik? Tukang kecam pun ada.
Tukang kecam pun ada. Dia DM secara kecam. Dia perempuan. Okay. Dia beritahu kita, kau siapa kan, duit pun tak ada, badan keding kan, Uniqlo kan, apa lah, lantak dia lah. So apa dia? You siapa? Badan keding, pakai baju Uniqlo, duit tak ada. Dia tak ada. Dia tak tahu kau ada 2 rumah. Dia tak tahu. So kita tengok je dia siapa lah ni. So yalah betul lah, tak ada duit sebab tu infak 20,000 je bro. during that time lah. So and So during that time, perempuan tu kaya tak? kita tengok profile dia pun macam biasa-biasa je lah. Sebab kita pun saya lihat juga. Sebab I have meet tenant yang lagi power-power kan. Sebab saya dah jumpa banyak orang, owner yang betul-betul okay, yang tak okay. Ada yang jenis Karen ke tak Karen. Tenant pun sama. Kita boleh baca perangai. So kalau tiba-tiba dia DM terus kong ajar tu, kita dah tahulah dia dekat level mana. So for me, lebih baik kita diam, tak payah cakap apa. Just bagi the better result. Would you say orang yang ada substance ni dia lebih humble berbanding dengan orang yang tak ada apa-apa? Dia depend. Okay. Sebab humble tu based on apa? Dia nak show off in term of harta dia. Ada yang humble based on dia punya amalan. Ada yang based on dia punya family. So kalau orang tu tak ada apa-apa pun, dia nak show off, dia still kena juga. Sebab I have meet one of betul-betul yang golongan T1. Macam Faizul sendiri lah. So dia anak kepada T1 ni kan. Fitnah ni kan. Saya B40. Dia memang all money sebenar. Oh ya. Saya new money for sure. Saya jumpa dia dekat event creator. Okay. Tapi dia is very humble guy. Dia kalau boleh saya nak sebut nama lah. Dia son of the TTDI sendiri. So bagi dia all money tu different bagi dia. Dia macam my futsal kawan dia. Dia dah tua. Oh ni muda. Bukan. Dia memang dah tua, dia ada anak, dah ada cucu dah. Oh yang ni is bapak dia is Tun. Ya. The second Tun generation. Dr. Ismail. Betul. Bapak dia is Tun Dr. Ismail. Right. So yeah. Humble lah. Main bola sama. Saya pun sempat interview dia. And cara dia berfikir pun lain daripada yang lain. So sama macam golongan T20 yang saya pernah belajar lah. Macam Abang L sendiri. And I find that orang yang berduit, yang sukses ni, dia tak rasa yang dia tu, kalau dia dah berusaha pada kosong, jarang jumpa yang rasa dia tu better than everyone. Dia mentality dia is that aku tapi ada juga. Oh ada Saya ada juga jumpa. Saya sorry. Ada? Saya ada juga jumpa orang yang betul-betul acah kaya je sebenarnya. So that means dia bukan kaya lah. Acah is different. So it's like real. Dia kaya. Tapi dia mempersendakan saya sendiri. Dia sendiri cakap, kau bukan kaya mana pun. Aku dah kaya before aku kenal kau lagi. Macam tu. Yang tu a bit hard lah. Padahal dia buat apa? Business? Dia buat renovation je. Oh. Okay. So rumah dia pun sama je. Dia ada 2 je. Dia lagi kaya daripada aku ke? Tak tahu. So dia tak kaya lah sebenarnya. Acah-acah kaya lah. Acah-acah kaya lah. Bagi dia kaya. Sebab dia hanya bandingkan diri dengan saya. Okay. Dia tak tahu ada orang yang lagi upper from dia. Dia tak pernah jumpa. Dia jumpa pun memang time tu je lah dia jilat. Time tu je lah dia respect. So ada juga yang betul kaya tapi hanya ikut dia punya mindset dia sendiri. Which is dia seorang dia yang betul, orang lain tak betul. Which is benda tu tak betul juga. So balik pada DM perempuan ni, banyak tak perempuan DM sekarang? Nak kenal? Sekarang banyak. Ada tak yang dulu reject kau sekarang ni datang balik? Positif. Yang reject. Selepas positif, tengah down tu tak ada. Yang down tu semua kutuk-kutuk lah. Dasar perempuan. So bila There's a lesson here ni. Jantan semua ni. Time kau kat bawah tu tak ada yang nak DM kau. Kau dah naik balik. Hi. I suka lah tengok you. bang nak pinjam duit 100. Aduh.
Okay. So kita pun tanya, abang nak minta kerja, dah ada beritahu. So Ni perempuan ni? ada perempuan Minta kerja? dia minta kerja. Itu selepas dia dengar podcast kita. Right. Ha, So kau ambil dia sebagai kerja? so far tak. Okay. Kenapa? Dia masih intern lagi. Okay. Ha, Okay. tu macam tu lah. Tapi even though orang datang nak apa ke, kita dah ada dah dulu. Right. Ha, So setia kepada yang ya, stick to one. waktu kita di bawah. Yeah. Lelaki diuji bila dia ada semua Betul? So perempuan diuji bila dia tak ada apa-apa. Right. Ha, Berapa lama dah kenal tu orang ni? I think setahun lebih. Okay. If you boleh patah balik and ubah satu benda dalam hidup you, apa yang kau ubah? Kalau boleh patah balik, masalahnya kita tak nak pun patah balik. Dia betul-betul enjoy hidup dia, guys. Betul-betul. Ya, kecam lah aku kan. Ya, lepas ni Chanel pula. Kita nak move forward. Kenapa nak tengok belakang lagi? Mantap lah, bro. So kalau ada opportunity kat depan, kita grab je lah. So kalau diberi pilihan untuk ke belakang, mungkin boleh start pergi main gym. Itu je lah saya rasa. Kena makan banyak sikit. It's not too late, bro. It's not too late. Jom kita gym lepas ni. Get on. Okay. I guess one of the last question is that you punya plan ke hadapan ni apa? So you went from kena buang kerja, or you berhenti sendirilah kan sebab dia tak bayar gaji 3 bulan waktu COVID, to become a delivery guy, then to buat property management ada orang, today dah ada business sendiri, and then dah jadi popular, dah jadi duta produk, right? Dah jadi proper influencer. So what's next untuk Akmal? All money in the next 2 to 3 tahun ni. For me, I will stick to one, which is kita nak meramaikan lagi golongan all money dalam Malaysia. Which is you can be part of the all money. Yeah. Bukan masuk club, tapi macam mana you nak. So you tak bagi orang masuk club ke? Pun boleh. Yeah. Tapi macam mana based on investment, based on asset. Macam mana kita nak bawa aset-aset kita ke anak cucu. Kita sediakan dorang. Kita jadi first layer of the old money. Tak kisahlah apa kau punya pendapat kan. Nak chat GPT ke apa 7 keturunan. Why don't you become the first one? The one. The one? Yeah. You become the one untuk your family. Daripada B40 kepada T1 sebab kau. Boleh. Right. I love that. Side track sikit. Why pilih property? Saya dah belajar banyak sebenarnya. So during COVID, kita tahu stock pun best time to buy. And saya pun ada banyak trade. Emas pun time to. And tapi property ni best sebab dia ada connection dengan people. Kita berjumpa bank, owner. Interaction tu ada. Selain daripada you trader kan, you tengok je market dalam komputer 2 jam tidur terus. Bagi saya benda tu tak syok. Sebab robot mula dah buat sekarang. So emas pun lebih kurang. Kalau naik pun gitu je. So crypto pun sama. And satu lagi, kita dah tengok based on data lah. Sebab pemilikan rumah ni tak ramai orang Melayu sendiri dalam Malaysia. Kita nak jadi. And firasat saya tu betul. Sebab since saya dah join Money Club ni, dah jumpa geng-geng yang T20, yang orang-orang kaya ni, most of them semua ada bisnes sendiri, and most of them semua ada rumah banyak. Bersepah. Diorang ada aset yang betul. And diorang ada multiple source of income. So that is the real macam mana you nak create your own wealth. Bukan setakat tak perlu nak rely on one saja. I think bila fikir balik your story ni, bila you ada banyak peluang untuk give up. You ada banyak peluang untuk say, this is it for me, sebab, daripada kena, in a way, berhenti kerja sebab tak bayar gaji, right? To buat delivery, to
buat property management, lepas tu tak ngam dengan bos, right? And then you plan untuk buat bisnes ni, and then kena kecam 1 minit je, right? You have a lot of alasan lah, whereby kalau you berhenti tu, no one will blame you, right? But you didn't lah. And sebab you didn't tu, hari ni I would say rezeki you alhamdulillah melimpah, right? And I think ada pengajaran kat sini guys, whereby I think hidup tu, I think banyak orang expect hidup tu macam ni je. And the reality hidup tu dia akan macam ni. Up and down. Akan ada up, akan ada down, right? So Semua tengok kita kat atas je. yes. And the most important is not bila kita kat atas. The most important tu sebagai lelaki, especially lelaki sebab kita ketua keluarga, is that what you do bila kau kat bawah. Yes, betul. Right? So sorry to say, if you perempuan, if you kat bawah, you boleh bergantung kat mak, boleh bergantung kat ayah, abang, suami dan apa semua tu. But as a man, lelaki dewasa, Kena right, rely on kita memang sendiri lah. Yes. If kalau kita sendiri tak kuat untuk naikkan bagi kita semangat balik, because in our worst time tu biasanya kita tu memang sendiri guys, right? So I've interviewed so many men, sama je cerita dia. When we are down, we are normally quite alone. Sikit lah, ada lah sikit-sikit, right? But normally kita sendiri. So I think the ability of whereby untuk naikkan diri sendiri, self-motivate, self-talk, I'm on the right track. Yeah. Walaupun satu dunia cakap, fuck no, you're not on the right track, baik kau pergi tu, baik kau pergi ni, and people all have opinion and judging kan. I think it's just benda yang wajib untuk semua lelaki yang ada telur kena ada guys. So right, I mean like it's real lah, right? Dia ada banyak peluang untuk give up, right? Because of ujian, right? Right? Or test. Dia tak, and today he is on track. Rumah dah ada 2, right? Rumah dah ada 2. A bit tambah lagi sikit. InsyaAllah nak tambah lagi. Rumah bukan orang rumah. Tengah tunggu. Tak jawab tu. Tak tambah rumah tu. Tambah rumah. Tambah rumah. Tengah tunggu nak sign. Tengah tunggu nak sign. Apa Tengah tunggu nak sign. Mentang-mentang dah popular kan. Kan. So apa tu? Nak tambah rumah lagi insyaAllah. So maybe nak beli kereta idaman one day. Kereta idaman kita apa? Oi. For me, I can go for the apa ah? Sekejap. Jangan kau tak nak cakap ni sebab kau takut aku marah ke? Jangan beli kereta, beli rumah kan. Kena marah dengan cikgu kan. So what's your dream car? Kejap. Banyak sangat lah pilihan. Oh ya. For me, I will go for the G-Wagon. G-Wagon. Okay. Best sikit langgar orang. Aku tak tahu lah kenapa. Aku rasa orang yang kurus semua suka G-Wagon. Sebab boleh tinggi sikit. So dia macam you know, macam suka highlight kan, Range Rover. So kau nak langgar orang kan ni. So bukan. Kau sebenarnya berdendam kan. Kau dah lama simpan jelaka. Right? So yeah. So G-Wagon lah is a dream car. Okay lah. 5-6 mata ibu, I think you'll be able to go do it less than 2 tahun kot. Okay, boleh. I think less than 2 tahun insyaAllah boleh. Right? And today you dah jadi business owner, sales dah beratus ribu, right, per tahun insyaAllah. Alright. And bakal kahwin lagi? Bakal kahwin kan? Bakal kahwin. Bila nak kahwin tu? Yang ni off topic. Off topic ya? Tak nak jawab Okay. Okay guys, dia tak nak jawab ya. Bila nak kahwin dia jawab semua, tapi yang ni okay. Tahun ni insyaAllah. Tahun ni okay. And korang akan terkejut bila? Terkejut bila? Yes. Okay. Anniversary kena kecam. Soon. Okay, tak lama dah. Tak lama dah. Okay, so perempuan sekalian lupakan dah. Right, dia dah berpunya. Right. Pejal is still available. Imran is still available. Birish also still available. So you know, but Akmal or money is taken guys. So lambat. So sebab wow. Lambat yeah. Dia macam ni. So I think okay, so sikit psikologi pasal perempuan ni kan.
So I think a lot of perempuan dia ada this mentality, dia akan tunggu at the finish line. So bila lelaki tu dah siap, right? Bila lelaki tu dah siap. And perempuan yang nak berjuang daripada bawah tu is actually quite rare. It's actually quite rare lah. So I think dia dah kena ujian tu and satu Malaysia kecam, alright? And I think girlfriend ataupun tunang dia pun datang, boleh je alasan you terlalu baik untuk saya, ataupun dia tak tahan lah, kena kecam dengan orang lain kan, dia pun boleh cakap I don't want you anymore, tapi dia stay and today you went from bottom to up ni, right? So I think it's good, wonderful. Alhamdulillah. Ya, rezeki lah dapat jumpa perempuan yang sanggup dekat bawah tu, sebab the reality hari ni because of TikTok, semua perempuan nak tunggu you at the finish line. So and paling ngeri tu is that they don't care kalau kau dah kahwin pun. So aku tak rasa podcast ni bila bagi tahu you nak kahwin ni akan memberhentikan dorang daripada DM dan percubaan untuk mengejar. Sebab tu orang kata. So sebab even for me waktu aku married dulu, ada je, and they know I'm married. So macam I think zaman berbeza. I can only say kuatkanlah iman so mental tu dah ada lah kan, tapi InsyaAllah. iman tu kena kuat juga bro bagian ni kan. So tu jalan nasihat aku, right? So since daripada tadi persoalan dah banyak kan, so it's time for me to pula tanya FR sendirilah. Ni Kita belajar pun orang. Ni podcast aku ke podcast kau actually? Kita nak belajar juga kan dengan orang-orang yang hebat. So soalan pertama saya, in life, should we prioritize on the achievement ataupun pursuit for the happiness dulu? I rasa sebagai lelaki, I think sebagai lelaki, kita ni hanya akan disayangi dan orang respect bila kita ni berjaya, right? So kita akan dapat love in the form of respect bila kita tu dah berjaya. So I think because of that, and lelaki yang tidak berjaya ni sebenarnya tidak disayangi. Dunia ni sangat kejam kepada lelaki yang tak ada apa-apa. Yang tak ada So I wouldn't even say loser tau. But if you kerja normal, barista dan apa semua tu, as a guy you are loser. But kalau perempuan kerja barista, dia independent woman. So standard tu tak sama. So for me, in general, I think a lot of guys akan be more, in a way, happier bila dia dapat accomplish Dia punya goal. goals, benda, So I think for a guy you don't have a choice. Kalau perempuan, you always ada pilihan tu. You can go for happiness, right? Or you can go for success, right? Ataupun accomplishment. I think sebagai lelaki, you have to, I think lah, at least this is the discovery yang I dah jumpa. No one loves a loser. Even family. I mean, even your family, right? So so don't be one lah. Sendiri bangkit lah. Sendiri bangkit. Ya. Kita ni takkan dapat love yang unconditional. Wanita, kanak-kanak, binatang akan dapat unconditional love walaupun Diorang tak buat apa-apa. dia tak ada bagi Dia tak kita ada duit apa. ke, tak ada kerja ke, they will be love unconditional. Laki hanya akan disayangi bila kita berguna. Yes. Sorry. Kejam dunia kepada lelaki. So berkaitan dengan jawapan tadi, so saya nak minta pendapat Tuan FR sendiri. So even though you rasa saya dah on the peak, sekarang kita tak tahu nak sampai mana dah level tu. Which time limit yang kita boleh set ataupun tak perlu pun nak set limit. Kat mana puncak kejayaan bagi seseorang lelaki tu, bagi Tuan Faizul sendiri. So setiap orang pun lain-lain kan, macam mana nak set bagi diorang pendapat lah macam mana nak set kan. Sebab certain orang kata dah ada rumah, dah ada kereta, dah okey dah. Maybe depend on goal masing-masing. I think
puncak kejayaan lelaki itu adalah bila dia dapat respect daripada rakan-rakan, peers dia, dan dia dapat love kat rumah. So tu puncak kejayaan lelaki lah, for me lah, ya. And I think banyak benda yang kita buat, there are things kenapa lelaki kejar Ferrari ataupun Lambo and pakai kereta mahal or buy 200,000 1 million ringgit watch, is sebab bila kita berjaya dapat benda yang susah orang nak dapat, the respect will come. Betul tak? So bila you pakai kereta mahal dan selalu orang ambil gambar, oh bro kau sukses apa semua tu. So that's respect untuk kita, love lah. That's love lah. Kita nak benda tu. And bila kita balik rumah tu, you get love from your family lah. Right? So the problem dengan bila you sukses ni is that biasanya kita akan senang lupa diri. So dia akan, benda tu akan jadi tak cukup. So I think I okay dalam hidup. I can literally seperti buy anything, right? And let's say for example, macam I guna example tahun lepas, right? My mom complain kereta dia rosak, right? My mom complain kereta dia rosak, and I decided next month tu I pergi belikan dia kereta baru, cash. Apa tu? Toyota, bukan Yaris, the HRV version, CHR. CHR. Right. So I belikan dia, and birthday celebration dia, surprise bawa kereta keluar. I mean I don't do video and I don't need to do it for content lah. So perasaan I waktu tu sebagai anak is that aku happy dapat buat benda tu. So success you adalah dengan membahagikan orang lain, membahagikan orang yang betul-betul support you that time, betul? In a way, it's more of a, bila dah buat benda tu, I punya level of happiness tu sekejap ni. I've done it today, that's it. So I terus fikir next, apa lagi what I can do for my mom. So kita jalan lagi terus. So I have this toxic mentality nak jadi berguna. So aku nak jadi berguna kepada anak aku nak jadi berguna kepada mak aku nak jadi berguna kepada family aku, orang yang aku sayang. Kalau aku tak berguna tu, aku will fall into this depression. Right? So untuk banyak orang benda tu happy setahun. Aku happy is sejam tu je. That's it. And then after that, what's next I can do for my mom? Tambah lagi. Right? So and and which is why success ni addictive. So today, if I want to retire and apa semua tu, I can. If I jual Far Capital, like the day, Far Capital is worth 300 million. Right? If I want to sell, I would easily, orang cakap, dapat 9 angka punya wealth lah. But that's not enough. So Banyak lagi. So goal aku is to be able to dermakan 1 billion. Tak boleh lawan. So goal aku nak dermakan 1 billion. So in order to dermakan 1 billion, you have to Kena make 1 billion dulu. So untuk banyak orang, hidup aku tu is a dream life. Duit ada and I can buy anything and like literally anything lah. 99% of the things in this world ni aku boleh beli. Bagus. But it's not enough. So, be careful lah. I think as a man, once you ada rasa sukses sikit tu, jangan benda terlalu tu over. akan ketagih. So you akan kejar. Jangan jadi caku pokok ni. So you have to know what makes you really happy. Right? And then after that, sampai situ tu, you stop. Otherwise, you akan jadi macam aku. I don't encourage anyone to buat benda yang sama. Right? If you look at Elon Musk, he's the richest man in the world. He's the smartest man in the world. He has got nothing to prove. But dia still kerja lagi. 14 jam, 16 jam sehari. Because to him, his mission and potentially his ego is bigger than whatever that the world can give. So some people mentally dia tak betul macam tu. So aku pun potentially mentally aku tak betul macam tu. So semua orang kaya semua macam tu. Mindset dia lain. I don't know. Aku tak networking sangat dengan orang. So aku tak boleh nak cakap semua orang kaya macam tu. But there are gonna be some people who aku nampak even dah tua pun switch off tu tak ada.
But I'm still young. I'm only 44. I'm hoping that I can slow down and switch off bila umur 50. Okay. So waktu muda ni kita lenjan je. Tengah ada energy tengah tinggi ni and you have got the capacity, lenjan lah. You do your best. So soalan yang ketiga, what is you punya moment? Tadi pasal saya pula kan, sekarang pasal FR pula. Moment paling down. And macam mana you hadapi lah. Is that the same case? Atau ada something yang I boleh belajar juga? I think moment paling mengecewakan and down for me dalam business ataupun personal life is pengkhianatan. Right, you get betrayed ataupun dikhianati oleh orang you percaya, which you thought is going to be your best friend ataupun right. So I guess that was paling teruk lah kot. Right, so you got COVID and apa semua tu happens to everyone. But pengkhianatan daripada orang yang kita kenal dan percaya yang dulu kawan baik is susah sikit nak telan lah, to be honest lah. Yeah. Susah sikit nak telan. Percaya dia. Yeah, but I jenis yang memang I suka putar benda yang negatif jadi positif. So semua pengkhianatan tu to me is just minyak, petrol untuk I jadikan sebagai motivasi to say fuck you, you're wrong and I will show it to you. Eventually everyone will know, right? And aku panggil benda tu toxic fuel. Alright, so aku gunakan pengkhianatan dan kemarahan tu untuk be better. Untuk be better. Aku tak seek to do revenge, tapi aku akan jadi so good, so much better to the point kau akan kelihatan macam bangang dan bodoh sebab kau doubt aku ataupun you tell everyone that I'm gonna fail. So aku jenis yang suka bila dengar benda macam tu kan. Yeah. So toxic fuel. Dia buat apa kat FR? Bagi sikit hint. I mean pengkhianatan lah. So basically you went from my best friend to orang yang cuba nak hancurkan hidup aku lah. Okay, saya rasa tu saja soalan daripada saya sendiri lah. Okay. So saya tengok pun tuan pakai baju apa ni, tak ada logo. Tak ada pun. You pakai baju apa? So lebih baik you guys beli Era. Mantap. So you nak hina hari ni sebab I pakai baju tak branded ni. Kita nak bagi sponsor. Mentang lah dia pakai branded. Nice, Era. Era the best. Okay. Akbar, thank you untuk datang podcast kita. I hope perkongsian you dapat bagi banyak lagi manfaat kepada lelaki-lelaki lain yang sedang lihat benda ni. Right? Sebab dia really an icon. Dia punya level of mentality tu is something yang kita tak jumpa banyak. Kita spread the positivity. Kita spread the positivity, guys. Right? Berhentilah mengecam netizen sekalian, cyberbullying dan sebagainya.